Jadi berapa gaji yang selesa untuk membeli emas? Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan nak tahu berapakah gaji yang sesuai untuk simpan emas, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Dekat Babigo tuan-puan, kita meraihkan semua golongan untuk simpan emas. Rasa awal usia, student, suri rumah yang bekerja sendiri, yang makan gaji, kerja kerajaan, kerja swasta, grab driver, grab food, peniaga tepi jalan, peniaga pasar malam, orang-orang pencen, orang kaya, founder-founder syarikat dan juga pemilik-pemilik restoran pun simpan emas dengan Babigo. Jadi, berapakah gaji yang patut simpan emas? Ikut kemampuan dan duit lebihan yang tuan-puan ada. Contoh, kalau tuan-puan hari ni ada gaji sekitar RM1,500, maka mengikut pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Aziz Ali, boleh alihkan 10% daripada gaji tuan-puan dalam bentuk emas, sekitar RM150. Kalau gaji tuan-puan RM5,000, boleh alihkan RM500 dalam bentuk emas. Tapi tuan-puan kena pastikan simpanan tu tak digunakan dalam masa 2 tahun ni. Sebagai contoh, tuan-puan target nak beli rumah sekitar RM500,000. Tuan-puan boleh target untuk simpan 10% daripada rumah tersebut. Maka tuan-puan kena target simpan sampai 100 gram. 100 gram tuan-puan bahagi dengan 36 bulan, sekitar 3 tahun. Maka sebulan tuan-puan boleh simpan sekitar 2.7 gram. Tapi berbaliklah kepada penyataan saya tadi, gunalah duit lebihan yang tuan-puan ada ataupun mengikut bajet tuan-puan. Tapi dekat Babigo tuan-puan paling best sekali boleh simpan dengan serendah RM100 dan tiada komitmen. Kalau tuan-puan berminat nak belajar simpan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.